Hai korang, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita hari ni. So hari ni saya nak share dengan korang resepi biskut pandan cornflake. Biskut ni sangat rangup dan sedap, korang boleh buat untuk raya nanti. So jom kita mulakan. Okey, pertama sekali saya menggunakan 250 gram butter. Kalau korang nak biskut korang sedap, korang gunakan pure butter. Okey, kemudian saya tambahkan 100 gram gula icing. Kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 1 biji kuning telur, sedikit esen vanila dan pandan emulko. Pandan emulko ni korang boleh dapatkan di bakery yang berdekatan dengan tempat korang. Okey, kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan sedikit pewarna hijau apple untuk naikkan lagi color biskut kita. Okey, kemudian kita mix dulu sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 200 gram tepung gandum, 50 gram tepung jagung dan 1 sudu kecil baking powder. So kita ayakkan dulu tepung kita, okey? Kemudian kita mix sehingga sebati. Kemudian saya tambahkan 100 gram coklat chip. Kalau korang nak tambah badam pun boleh. Kalau korang nak tambah cornflake yang telah dihancurkan pun boleh. Tak ada masalah. Adunan kita memang sedikit lembek. Okay? So korang jangan risau. Bila adunan kita dah siap, so kita boleh rehatkan dulu adunan kita dan kita simpan dalam peti ais selama 30 minit. Okey korang, ini setelah 30 minit, so kita akan hancurkan cornflake kita ni. Hancur jangan hancur sangat, just ramas-ramas biasa saja. Jangan terlalu hancur, nanti biskut kita tak sedap, okey? Kemudian kita dah boleh sukatkan kita punya adunan lah. Kat sini saya menggunakan ukuran 1 tablespoon. So kita akan buat sehingga habis. Kalau korang nak guna piping bag pun boleh, tak ada masalah, lagi mudah, okey? So, bila dah siap, kita dah boleh ramaskanlah kita punya adunan tadi dengan cornflake yang telah kita pecah-pecahkan tadi, okey? So, kita akan buat sehingga adunan kita ni habis. Okey korang, so adunan kita dah siap. So kita akan bakar dalam oven pada suhu 170 hingga 180 darjah Celsius selama 20 hingga 25 minit bergantung pada oven korang. Okey korang ni dah siap. So kita dah boleh susun dalam bekas. So korang, inilah hasilnya biskut cornflake pandan kita. Korang boleh buat untuk raya nanti. So korang, terima kasih kerana sudi singgah di channel saya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye.